semalam kita dah tengok yang ni, hitungkan kepekatan, kita dah kira. So hari ni kita terus nak tengok kepada soalan B ni. Soalan B ni ialah pasal ujian cation test. Cation test. Please remember untuk cation test, kita dah belajar guna 5 jari tu, betul? Ingat 5 jari tu? Kita ulang kaji sikit, tolong remember sajalah, ingat balik lah. Bila kita tengok 5 jari ni ialah dia refer kepada calcium, magnesium, plumbum, aluminium, zinc. Calcium, magnesium, okay, yang tutup ni, yang 3 jari ni ialah plumbum, aluminium dengan zinc. This is for the 5 ion, 5 ion yang bila campur dengan NaOH, okay, mula-mula 5 jari macam ni yang akan dapat warna putih. All these 5, 1, 2, 3, 4, 5. Calcium, magnesium, plumbum, aluminium, zinc. 5 jari okay. Yang lain yang color ni kita patut dah tahu dah. Kalau dapat Fe2+, dia mesti green. Kalau dapat Fe3+, dia mesti brown. Dapat Cu2+, dia mesti blue. Ceritanya untuk copper 2+, ada extra sikit copper 2+, bila campur dengan ammonia, lain sikit. Dia dapat biru juga, tapi dia dapat solution. Maknanya blue precipitate tu dissolve jadi blue solution. Itu je lain sikit untuk copper. Yang lain semua warna biru. Lepas tu yang confirm tak ada precipitate langsung ialah ammonium. Campur dengan apa-apa pun you takkan dapat precipitate. Okay. Yang kita, ini mudah sebab dia color. Ingat yang 5 ni. So calcium, magnesium, plumbum, aluminium, zinc. Bila kita nak pisahkan dia, tengok dekat you tambah ammonia berlebihan, larutan natrium hidroksida berlebihan. Sodium hydroxide solution excess. Ada saja terus tutup 2 jari sebab kita ada kalsium dengan magnesium yang tak larut. Yang tak larut. Mendakan putih tak larut ialah 2 jari ni, kalsium dengan magnesium. Macam nak beza 2 ni pula senang. Tambah je NH3, excess ke tak excess. Kalau kalsium langsung tak ada apa-apa. Kalsium there is no precipitate, no nothing. Bukan setakat no precipitate, nothing happen. Tidak ada apa-apa yang berlaku bila tambah ammonia untuk kalsium. So kita tahu kalsium tambahnya ammonia tak ada apa-apa. Tak payah kira ammonia berlebihan pun tak ada apa-apa lah. Jadi nampak, tapi bila magnesium kita akan dapat white precipitate and white precipitate does not dissolve. So ingat magnesium, okay, dia ialah unik dia ialah dalam ammonia berlebihan tak larut, dalam NaOH berlebihan tak larut, dalam ammonia berlebihan pun tak larut juga. Itu untuk magnesium. So magnesium ni dia degil. Ini kita ada 3. Kita ada yang zinc paling hujung, zinc semua larut. Zinc ialah all white precipitate, tambah excess white precipitate dissolve, tambah ammonia solution pun white precipitate dissolve. So kita tahu calcium ialah yang paling, yang semua larut. So tengok so bila calcium dengan magnesium dia macam ni. Dia macam ni. Maknanya magnesium semua tak larut, magnesium semua insoluble tak larut, zinc semuanya larut. Macam ni. Nanti dalam pacer ada macam ni lah, ada macam ni lah, ada cation lah. Orang tahu lah gerak lah kau dalam pacer esok ni. Okay. So ini cerita dia. Cikgu plumbum dengan aluminium tambah dengan potassium iodide, kalium iodida. Tambah kalium iodida dapat mendakan kuning, confirm dia ialah plumbum atau lead. Cukup satu cukup. Yang ni tak payah pun tak apa. Satu cukup lah. Okay, selesai. So tengok soalan. Kenapa cikgu cerita ni? Sebab kita tengok soalan. Tengok soalan ni. Okay. Bagi tahu cikgu sekarang. P apa cation dia? Q apa cation dia? R apa cation dia?
Okey. Amir betul. Amir betul ke? Okey. Ryan pun P betul, Q betul. Ryan bagi tu dengan Ion sekali tau. Jason ada Jason. Ini. Jason tak ada. Amir betul. Okey. Kakak ni jawapan-jawapan yang lebih pada cikgu. Ryan punya jawapan betul, Amir punya jawapan pun betul. Aidil punya jawapan pun betul juga. Yang lain? Okey. Kita tengok kat sini dia sebut tambah dengan NaOH excess dapat mendakan putih larut. So, illallah. Kalau mendakan putih larut, yang buka ke, yang tutup jari ke, yang buka jari? Kalau larut. Larut yang buka jari. Yang tak larut yang tutup jari. Okay. Hujit betul, Aidil pun betul. Aidil pun betul. Okay. So, P ialah yang buka jari. Lepas tu dia larut. Okay. Sini larut, sini pun larut. So, confirm betul ramai jawab. Zinc 2+. Pada ujung sekali. Both dissolve. Dissolve. Zinc 2+. Tengok Q. Confirm lah biru kan. Biru tua. So, confirm. Zinc 2+. Yang ni pula. R. White. White 5 balik. Bendakan putih kekal tak larut. Does not dissolve. Tak dissolve dalam NXS. So, dia duduk yang tutup ni. So, kalau bukan calcium, dia magnesium. Lepas tu dia bila masuk dengan NH3 nothing happen. Nothing happen confirm calcium. Okey lah, ramai yang jawab betul. InsyaAllah esok boleh lah tu. Lepas tu cikgu dah ajar kan semalam cikgu dah ajar bila minta ujian cation. Cikgu dah ajar belum? Bila minta ujian cation kita ambil yang ni. Ambil yang berlebihan ni. Ambil yang berlebihan. Cikgu dah ajar belum saja? Cikgu dah ajar belum untuk tulis ujian cation untuk yang ni guna POI, POI dah. Procedure, observation dengan inference. Dah kan? Kita kan? Okay. So soalan untuk satu ni. Dia kata if all the salt tested are nitrate salt. Bila garam yang diuji semuanya adalah garam nitrat. Namakan garam P, garam salt Q dengan garam R. Jadi kita akan dapat nama atau minta nama. So P ialah zinc nitrat, bahasa Inggeris zinc nitrate. Minta nama. Q cuprum 2. Confirm tolong letak 2 tu. Nitrate. R calcium nitrat. Tiga. And then huraikan satu ujian khas bagi mengesahkan kehadiran ion nitrat dalam garam tersebut. Nitrat yang pelik ada 3 step. Satu tambah apa? Tambah asid sulfurik cair. 2 tambah apa? Tambah iron to sulfate solution. Okey. 3 sengetkan. Mesti sengetkan. Lepas tu kita titiskan asid sulfurik pekat. And kita punya ini adalah dia punya procedure. Observation dia apa? Observation dia ialah brown ring is formed. Atau BM dia apa? Cincin perang terbentuk. Kita punya inference kita apa? Ion nitrat hadir. Ingat bila minta soalan cikgu malam ni kita go very fast ya. Bukan very fast sebab apa? Sebab korang ini semuanya anak murid cikgu yang dah tahu dah.
yang dah tahu dah macam mana nak tulis prosedur. Kalau prosedur untuk guna apa namanya, untuk guna ujian khas, kita guna apa? Amar pendek ke amar panjang? Kalau ujian ni amar pendek ke amar panjang? Amar pendek amar pendek. Kalau bila keluar eksperimen, esok confirm akan keluar eksperimen tau. Soalan nombor 11 confirm satu eksperimen keluar. Mesti confirm keluar eksperimen, confirm. Yang tu guna amma, mesti guna measurement. Tengok balik. Okay, lepas tu dia cakap tulis persamaan kimia bagi pemanasan pepejal garam P. Apakah warna sisa pepejal yang tertinggal selepas pemanasan tersebut? Write the chemical equation for the heating solid P and what is the color of the solid residue left after heating. So guys, bila dia minta solid P, mana P? Zinc nitrate. So kita buat zinc nitrate. Zinc nitrat terus anak panah, pemanasan terus anak panah ya. Dapat zinc oxide, mesti kan kita belajar. Bila garam panaskan mesti dapat pepejal, pepejal tu mesti oksida. Dan sebab dia nitrat mesti dapat dua gas. Nitrogen dioksida dengan oksigen. And bila kita nak balance confirm susah yang ni, cikgu beritahu awal. Confirm susah. Tapi don't worry, cikgu ajar tips dia sekarang. Bila kita nak balancekan dia, macam biasa follow pattern yang cikgu ajar. Metal, non-metal, metal step nombor 1 logam, lepas tu bukan logam dan yang lain-lain. Lepas tu kita ambil hydrogen and oxygen. Kan? Dia punya pattern tu kan. So zinc kiri, zinc kanan, selesai. And then nitrogen ada 2, nitrogen ada 1. So letak 2, selesai. Oksigen ada 6. Ni ada 1 campur, aku ni kan kelakar juga. Kan ada 2 ke tadi? So dia ada, sini ada 6, ada 1 campur 4 campur 2. 1 campur 4 campur 2 berapa? 7. Nampak? Kita ada problem. Bila oksigen, ni cerita oksigen bila kita nak balance oksigen, oksigen sebelah kiri nombor genap, sebelah kanan nombor ganjil. 1 even number, 1 odd number. So macam mana nak buat? Ini kena buang. Nak buat dia, buat 1/2. Nak jadikan benda ni selesai, kita tulis 1/2 depan oksigen. Ingat cikgu pernah ajar kan? Step-step tu kau ajar 1 logam, 2, 3, 4, cikgu buat oksigen. Lepas tu cikgu akan buat macam ni, buat 1/2. Siapa ingat lagi? Cikgu akan ajar macam ni. Kat sini guna dia. This is where bila korang menggunakan 1/2. Jadi macam mana ni? Dah boleh potong. Bila kita 1/2, you boleh potong tau. Ya Allah, masa ni lah nak tumbang macam-macam. Sekejap. Aduh, ya Allah. Green screen cikgu tumbang pula. Sabar je lah. Apa kena malam ni? Apa kedugaan ni malam ni, ya Allah. Okay. So 6. So menyebabkan dapatlah balik ni jadi 1, jadi 1, 4, 1 jadi 6. Kalau korang tak nak, nanti katalah nak kira ada problem, caranya ialah nak buang 2 ni. Darabkan 2 ni kepada semua sekali. Ni kan tak nak, kita nak 2 ni. Dia ambil 2 ni, darab dengan semua nombor kat depan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2, 2, 4. Ni tak ada. So dia akan jadi 2, 2, 4 ini. Faham? Dia dah balance. That's the fastest way lah. Untuk bila korang nak balance kan, sekiranya dapat yang pelik-pelik. Okay, alright. Okay. So, faham Itu untuk balance. Okay, so now ini ion nitrat hadir, bumbang. Okay, habis. Okay, habis apa ni? Jom kita tengok yang paper yang baru ni. Paper baru ni yang cikgu baru hantar dalam grup. Alamak, aku hantar dekat grup 1 ni je. Grup 1 lagi aku tak hantar. Sorry. Grup yang
Grup kelas fizikal cikgu tak hantar Aduh. Minta maaf sangat. Cikgu hantar hanya pada grup ni saja. Cikgu hantar sekarang. Sekejap yang Zahir, Tanusha, Irfan, Amir kan, Naif, tolong tengok dalam grup yang WhatsApp yang cikgu bagi tu. Kalau download, sempat download sekarang Alright. So untuk question number 1, untuk soalan mana? Alloy. Kita akan tengok alloy lebih sikit malam ni, boleh Mana ke? Ada ke soalan? Lupa. Okay, sorry. Apa warna sisa pepejal tadi? Ya Allah, lupa. Selepas pemanasan, zinc oxide warna apa PKPZ kan? Lupa lah sama. Terima kasih Zarif. PKPZ. Z dah KPZ. Kuning putih zinc. Jadi kita tulis masa panas dan masa sejuk, tulis dua-dua. So you akan dapat, kena tulis kat sini, waktu panas dia warna kuning. Waktu sejuk dia warna putih. Dan dia ialah zinc oxida. So kena tulis semua. You have to, when hot is yellow, when cold it turns white. Atau when cold white, boleh lah. Panas kuning, putih sejuk. Sejuk putih. Okay, habis. Baru masuk yang ni. Okay, alloy. Alloy ni nombor 1 kena ingat. Alloy ialah campuran, mixture. Dan ada alloy yang famous yang korang kena hafal. Alloy famous yang kena hafal ialah alloy kuprum. Alloy kuprum kita tahu kita ada bronze atau gangsa. Dan kemudian kita ada brass atau loyang. Jangan tulis tembaga. Ada setengah buku tulis tembaga. Bukan tembaga. Tembaga nama lama. Loyang nama yang betulnya. Gangsa kita tahu, kita panggil cikgu sains, betul? Cikgu sains nama dia Cikgu Zura atau Cikgu Zain. Cikgu lah. Gitu. So dia punya gangsa ialah copper and stannum, copper and tin. This is copper and zinc, kuprum dan zinc. Itu untuk gangsa. Cikgu sains nama dia Cikgu Zain. Cikgu yang ngajar sains nama dia Cikgu Zura pun boleh. ZN ni kau nak buat Zain pun boleh, Cikgu Zura pun boleh, Cikgu Zon pun boleh. Okay. Apa-apalah. Yang penting ingat. Ini yang famous. Lepas tu satu lagi famous ialah duralumin. Duralumin ni ingat dia datang pada durable aluminium boh. So mana dia punya the main metal dia is aluminium. Okay, duralumin is aluminium. Faham? Lepas tu ada lagi lah, yang lain tu memang ada, tapi ni yang selalu keluar. So bila tengok tugu negara, asal tugu-tugu je apa-apa monumen dia mesti gangsa. So namakan alloy X gangsa. And then soalan akan minta lukis. Dia akan melukis sama ada dia minta label atau tak label. Label je. Label je. Dan bila lukis, nombor 1 syarat mesti ada yang besar sekurang-kurangnya 1. Ya Allah. Mesti ada yang besar sekurang-kurangnya 1. Cikgu saya batas bawah macam ni ke? Tak kisah. It's okay. No problem. Lepas tu buat yang kecil-kecil. Nombor 1 yang kecil-kecil tak boleh separuh. Kena macam ni. Kena macam ni. Tak boleh bertindih. Bertindih pun tak boleh. Lepas tu mesti sentuh Mesti sentuh. Kalau dia tak sentuh tak boleh. Mesti sentuh. Sikit-sikit ni kalau macam ni kan jaga-jagalah. Lepas tu saiz mesti lebih kurang sama Cikgu tahu susah untuk korang buat apa. Bila korang pakai freehand esok ni. Tapi bila korang buat esok,
Freehand tak freehand ni. Lepas tu jangan kecil sangat. Cikgu tahu ada yang buat so kecil-kecilnya penuh kat dalam ni. Tak payahlah, kalau buat kecil kau kena lukis banyak. Itu cerita dia. Kalau kecil dia lukis banyak. So janganlah buat kecil, lukislah besar. Besar gila, lepas tu ni sikit. Macam tu je. Kau jangan samakan macam cikgu lukis guna iPad ni, memang takkan sama lah. Okay. Macam ni boleh. Yang ni boleh tak? Ni cikgu saya nak buat macam ni, boleh ke? Jawapan dia tak boleh lah. Ya Allah, hai asal ni. Okay, satu. Then lepas tu label. Bila label, contoh ni. Label jangan label jangan label guna simbol, label guna nama penuh. Label mesti guna nama penuh. Okay, so sekarang ni jangan biar macam ni, dia mesti penuh juga. Bawah tu pun kena buat juga. Okay. Juga kau faham lah apa cikgu masukkan. Selagi boleh penuhkan. Selagi boleh. Jangan biar kosong banyak sangat tau. Ni tak boleh lah. Ni tak boleh ni. Pandai-pandai lah Ijaz. Okay. Ni pun tak boleh. Okay. So bila dapat macam ni, labelkan And labelkan, tolong labelkan yang besar ialah, kalau sini tulis atom tulis atom stannum. Yang kecil ni tulis atom cuprum. Janganlah tulis cuprum je, tulis atom cuprum. Ya? Okay. Yang ni. Okay. Bandingkan kekerasan alloy X dengan logam tulennya. So kita cakap alloy X lebih keras. Ingat bila soalan minta bandingkan, wajib ada perkataan apa tulis dalam BM, wajib ada perkataan apa? Lebih keras. Kalau korang dalam BI mesti harder than. Banding mesti ada kata kunci lebih, mesti ada. So alloy X lebih keras daripada logam tulennya. Bahasa Inggeris is harder. Okay, satu. Dua, cikgu nak tambah soalan. Cikgu cakap bandingkan ni, lepas tu ayat dia sini terangkan sebabnya. Terangkan mengapa. Okay. So nombor satu, ya Allah, saya teruk sangat ni. Saya teruk sangat malam ni, ya Allah. Cikgu dah lepas tangan dah tau. Bukan lepas tangan, cikgu dah tak pegang pensel dah. Dia masih tulis. Okay, terangkan sebabnya. Okay, tolong ajar diri korang bila nak explain benda ni, cerita perkataan atom. So kita jawab apa poin nombor satu. Tengok nota kita balik. Tengok dekat bahagian kekerasan. Jawapan dia yang ni. That is in apa? Itu dalam BM nya, dalam BI nya. Ni nota dalam BM nya. So ayat kita sebut kat sini, kita sebut apa? Kita sebut atom unsur asing ditambah ke dalam alloy mempunyai saiz yang berbeza. Kat sini kena modify lah. Ambil dengan soalan tadi. So kita cakap macam mana? Kita sebut atom stannum mempunyai saiz yang berbeza daripada atom cuprum. Macam tu. Itu penerangan ni nombor satu. Nombor dua, bila saiz dia berbeza, apa jadi? So kita letak poin yang kedua, ambil dalam nota kita ni. Apa dia? Maka dia akan mengganggu susunan teratur atom-atom logam tulen. Kat sini kita tukarlah atom cuprum tulen. Macam tu maksud dia, sesuai dengan soalan. Jadi lapisan atom tidak boleh mengurus. So lapisan atom apa?
Lapisan atom kufru. Buat macam tu. So itu caranya baru jawapan yang betul. Kita jawab apa yang kita faham, sesuaikan dengan soalan. Ini sebab kenapa bila soalan tanya kenapa keras, tu jawapan dia. Apa poin nombor 1 tadi? Different size, saiz berbeza. Nombor 2 apa tadi? Dia mengganggu susunan yang teratur. Poin nombor poin last sekali, maka atom-atom tidak boleh menggelongsor antara satu sama lain. Dalam bahasa Inggeris siapa? They cannot slide over each other. Dia tak boleh slide over each other. So that's why dia buat keras. Faham? Okay, sebabkan kita masa tak cukup. Yang cikgu tengok ni soalan-soalan ada yang kita dah pernah buat. Tapi kita pergi sikit yang ni Bukan soalan nombor ini. Ini soalan ni kita dah tengok dah. Cikgu yakin dan percaya korang punya kadar tindak balas dah okey dah. Okay. Punya kadar tindak balas dah okey dah. Declaration korang dah okey dah. Cuma yang mungkin yang perlukan bantuan lagi ialah kalau kita nak tengok soalan-soalan macam soalan ni lah sikit. Okay. Atau soalan lukisan. Okay. Esok confirm korang akan ada melukis. Cikgu dah ajar dah melukis kan? Melukis, cikgu cerita balik, melukis mesti ada apa? Kalau ada pemanasan, mesti tulis lukis anak panah dan tulis perkataan panaskan. Nombor 2, jangan biar dia terapung, mesti ada benda. Yang ni tak ada pun tak apa. Yang ni pun tak boleh sebenarnya, kena ada. Kena ada benda tu. Itu panggil apa? Pengepit ataupun holder. Yang merah ni tak payah, benda tu pun dah cukup. Lepas tu apa lagi cikgu ajar bila kita melukis? Semua larutan mesti lorik. Semua larutan mesti lorik. Yang ketiga apa kita tengok, kita belajar juga dia punya ini mesti terkeluar daripada mulut tabung uji. So mulut tabung uji macam ni. So dia half-half. Ada separuh duduk dalam, ada separuh duduk luar. Okay. And lepas tu label. Walaupun soalan tak minta label, sekurang-kurangnya label bahan tindak balas. Sekurang-kurangnya label bahan tindak balas. Ataupun yang mana kau ingatlah, saja je kau nak tanya. Apa nama tube ni? Siapa ingat? What is the name of the tube? Bahasa Inggeris dia panggil delivery tube. BM dia panggil tube penghantar. Okay. So, apa fungsi air kapur? Bila kita panaskan zinc karbonat, apa fungsi air kapur? Nak uji kehadiran gas karbon dioksida. Tu jawapan dia. Apa fungsi air kapur? Jawapan dia untuk menguji kehadiran. Bahasa Inggeris dia apa? To test the presence of. To test the presence of. Untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Boleh cikgu nak cantumkan K dengan S. Aku ni biar betul. Menguji gas karbon dioksida. Tu jawapan dia. Kehadiran gas. Menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida boleh ke? Menunjukkan kehadiran. Alang-alang tu menguji je lah. Satu markah je pun. Bukan kata menunjukkan kan, menguji je. Letak je menguji. Okay. Persamaan kimia yang berlaku. Zinc karbonat pemanasan jadi zinc oxide campur carbon dioxide. Ini kita dah tengok kita dah tengok sebelum ni kan. Maklumat kuantitatif. Kalau kuantitatif kita beritahu apa? Kuantitatif kita beritahu dia punya bilangan mol dia. So ayat dia akan jadi penuh. Ayat dia akan jadi 1 mol zinc karbonat. Okay. Terurai. Ni cerita. Biasa kan kalau dia bertindak dengan apa, menghasilkan apa kan. Sekarang tak bertindak dengan apa-apa, nak tulis apa? Perkataan dia terurai. Bahasa Inggeris terurai apa? Decompose.
1 mol zinc carbonate decompose. Okay. Kepada into 2 boleh. Zinc 1 mol of sekejap, kita dah balance dulu dah. Into 1 mol of zinc oxide and 1 mol of carbon dioxide. Kenapa cikgu buat macam ni? Kenapa cikgu tulis simbol je? Sebab soalan minta kuantitatif. Kuantitatif kita tak peduli simbol tak simbol, kita peduli mol. Itu maklumat kuantitatif yang dia nak. Kita nak dalam itu. Jadi kita ni bila kita belajar, kita kena sesuaikan lah dengan soalan. Katalah soalan minta this is for quantitative and qualitative. Dua-dua tau. Quantitative, qualitative. Jadi mol kena tulis, ini kena tukar jadi nama, ini kena tukar jadi nama, ini tukar jadi nama. Itu je untuk quantitative dan qualitative equation yang kita dapat pada equation. Setakat ni clear? Macam ni? Cikgu. Ya. Apa ni? Hari tu saya ada buat latihan. Ya. Soalan dia nyatakan maklumat kuantitatif dan kualitatif. Tapi dia punya soalan tu 3 markah. 3 markah? Logik lah. Bila minta nyatakan, okay, dia ada 2 tau. Nombor 1 kena ingat dia ada perkataan nyatakan dan huraikan. Ada beza. Terima kasih menyebabkan soalan Aidil tanya benda tu, menyebabkan cikgu baru faham. Dia perasan tengok kat sini minta nyatakan. Bila nyatakan bukan macam ni jawapan. Boleh lah macam ni jawapan dia. Tapi untuk huraikan dia macam ni lah. Kenapa 3 markah yang kau buat dapat tu Aidil? Sebab soalan tu dia dah campur antara maklumat kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Betul kan? Betul kan? Soalan tu minta dua-dua kan? Kuantitatif plus kualitatif. Bila macam ni maklumat dia pun panjang lah. Sebab ini pun kita kena tulis, ini pun kita kena tulis. Bila kita kena jawab 2 benda, maka markah dia pun banyak. Because kualitatif ni we know. Kena beritahu apa? Kena beritahu nama. Yang kedua, kena beritahu state. Atau state dalam BM panggil apa? Keadaan dia. Apa keadaan dia? Pepejal liquid gas. Kalau lah kita ada state dalam soalan ni, kita yang buat equation kan, kita buat persamaan, kita tulis tak dia punya keadaan dia? Tak tulis. So tak payahlah cerita dia pepejal ke cair ke, tak payah. But when the question came out, bila soalan keluar dalam buku dan peksa, dia dah bagi equation sama kimia, dia dah bagi kat kita dan dia dah tulis siap-siap. Ini solid, ini gas, ini solid. Then kau kena cerita. Ayat dia akan jadi macam ni. 1 mol pepejal, sebab dia pepejal. Bahasa Inggeris 1 mol of solid zinc carbonate. And zinc carbonate tak boleh tulis nama. Keluar je soalan kuantitatif kan. Sorry, bukan tak boleh tulis nama. Keluar je kualitatif. Dalam soalan kualitatif kan, tak boleh tulis simbol. Haram. Berdosa kau kepada kimia ni. Bila kita buat simbol, bila soalan dah tulis kualitatif, tak boleh, confirm salah. Sebab kualitatif nak nama. So nama terurai into 1 mol zinc oksida nama, dan 1 mol karbon dioksida nama. And logik tak dapat 3 markah Aidil? Logik. Sebab dia semua. Yang ni dia 1 markah ya, sebab kita hanya bagi tahu, dia tak ada apa pun. It's a very basic skills dalam kimia SPM. Okay. Boleh? Lepas tu kira. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Lepas tu kira. Kira ni cikgu rasa semua dah okey kan? Semua okey ke kira ni? Tengok daripada nama ni, insyaAllah semua okey ni. This is paper 2. So tolong ingat untuk buat full emak makan roti sardin. Full. Bila emak makan roti sardin ni, equation kita dah ada. So bolehlah salin balik je ke atas ni kan. Lepas tu kita ada mol. Mol dia dah bagi. Ratio buatlah kemudian. And last kali baru soft lah, jawab lah.
Boleh kalau cikgu kita tak bincang ini tak apa Ini tak payah. Ini pun tak payah. Ni nak kena tengok. Okey. Sebelum cikgu pergi kat soalan nombor 5 ni, ada lagi nak tanya pasal soalan nombor belakang ni? D ni. Okey. Atau cikgu nak tunjuk juga ni? Tak payah lah Tak payah lah. Kita pergi terus pada soalan nombor 5. Diagram 5.1. Darjah 51 menunjukkan struktur Lewis. Apa struktur Lewis? Struktur Lewis ialah kita lukis atom itu tapi yang kita lukis hanyalah nukleus dan elektron valence sahaja. Saya ulang balik Struktur Lewis ialah kita lukis nukleus dan valence elektron sahaja. Dan valence elektron tu pula mesti kita buat dalam bentuk titik atau pangkah. Okay, so dia tunjuk yang ni. Dia berbentuk amonium. Ammonium ion. Ammonium ion datang daripada ammonia campur dengan hidrogen. Rasa-rasanya guys, ini ikatan apa? Bila ada macam ni, what is the name of the bond? Terima kasih Amir, terima kasih Zarif. Betul, jawapannya ikatan datif. Sekiranya soalan suruh kita label, mana ikatan datifnya? Yang mana? Cikgu bagi korang pilihan. A, B, C, D. Yang mana satu ialah ikatan datif based on this picture. Gambar yang kau nak. Yang A kah mana A? Ni A, ni B, yang ni C, yang tu D. Korang rasa yang mana? Jawapan dia ialah tengok kat mana ruang kosong elektron. Bila kita tengok elektron dekat nitrogen ni, yang warna hijau dah ada pasangan. Betul Kuji? Yang warna purple dah ada pasangan. Yang warna biru dah ada pasangan. Yang tak ada pasangan yang warna pink ni sahaja. So pink ni nanti akan akan dikongsi dengan hidrogen. Jadi kat sini mana dia punya, mana kita punya ikatan datif yang ni. This is the ikatan datif. So bila soalan minta label lah. Ambil pembaris label lah. Ikatan datif. Habis tu yang ni ikatan apa pula? Kalau yang ni, yang warna hijau ni, yang dia dengan ion ni seorang satu, apa nama dia? So yang warna hijau ni lah, inilah namanya covalent. Oh. Bila soalan esok minta label. Ikatan datif. Okey, nombor 1 dia bukan belah kiri tau. Dengar tu aku risau korang ni. Dia bukan belah kiri. Dia ialah yang dikongsi dengan atom. Dia dua-dua pergi kongsi. Lepas tu biasanya soalan minta lukis, dah buat macam ni, tolonglah lukis kepala charge. Dia buat pagar, dia buat charge. Ini ikatan datif. Boleh? So far boleh, senang je. Tak tahulah, bagi cikgu senang lah. Okay. Alright. Selesai. Lepas tu soalan minta tulis susunan elektron bagi atom nitrogen. Atom nitrogen ialah nitrogen 7. So 25. Atom nitrogen ialah 25, 2, 4, 6. Ialah 25. Because nitrogen 7 proton number dia. Oksigen sebelah nitrogen 8, 26. Okay.
Lepas tu dia kata state the type of bond involved. Ada bond berapa tu? 2. So tulis 2. Tulis ikatan datif. Tulis ikatan covalent. Okay. Dan ikatan datif. Bukan, tak payah. Apa hal lah. Ikatan datif je lah. Ikatan covalent apa kena-mengena, tak ada. Ikatan datif je. Sebab soalan minta pada gambar tu. Ikatan datif je pada. English lah datif bond. Tolong tulis ikatan. Jangan tulis datif je. Diorang tulis datif je kan. Tolonglah, kimia ni memanglah kesian sebenarnya orang jawab kimia SPM ni. Kan? Tapi nak macam mana? Dia bagi X dengan Y. Kau tengok X dengan Y ni saja tu. Tengok X dengan Y ni. Ni dua-dua logam ke? Dua-dua bukan logam ke macam mana? X metal ke non-metal? X metal ke non-metal? Y metal ke non-metal? Logam ke bukan logam? Okay. So unsur X tapi atom pun atom X tau. So dia ialah atom X dia satu. Jadi dia ialah 281. Yang ni ialah 2 1 2 1 2 246. 6. 281 dengan 26. Okay, kumpulan X, apa nama kumpulan X? Betul Naif, betul. Apa nama kumpulan X? Jap. Pause. Okay, soalan, sabar. Soalan baru. Apakah kedudukan unsur X dalam jadual berkala unsur? What is the position of element X in periodic table of elements? Bila soalan keluar macam tu, kena sebut dua-dua. Kumpulan pun kena sebut, color pun kena sebut. Bila soalan minta position, kena ingat tau, bila soalan minta position, soalan dia kalau BM position, kalau BM dia kedudukan dalam jawapan berkala unsur. Terima kasih Tajuddin. Jawapan anda betul. Maka dia akan jadi kumpulan. Macam mana nak tahu? Tengok belakang. Kumpulan tengok belakang. Tengok valence elektron. Kumpulan group tengok valence elektron. Period atau color tengok shells. Jadi untuk yang ni dia ada 1 elektron valence dan 3 petala. Jadi dia ialah kumpulan 1 sebab ikut yang ni, dan dia color 3 sebab 3 petala. Okay, yang ni pula 6, maka dia kumpulan berapa? 16. Remember, kita belajar 1 to 13 terus. Dalam SPM korang belajar 1, 2 terus 13. Kelakar kan? Belajar tadika semua korang belajar 1, 2, 3, 4, 5. Sekali belajar kimia 1, 2 terus 13. Jadi untuk 6 tak panggil 6, dipanggil 16. Dipanggil 16. Okay, so soalan minta write the chemical equation for the 13 yang berlaku. Okay, kena ikut apa yang dia bagi unless korang betul-betul confident korang tahu ni apa. Macam cikgu dah tahu dah, ini ialah Linaka, dia ialah apa ni, 281. 281, 11 kan? Sodium. Yang ni 26, cikgu memang confident dia ialah oksigen. So, sebab cikgu confident, jadi cikgu aku letak kat sini, cikgu letak X dan Y, aku letak Na campur oksigen. Kalau confident, kalau tak confident jangan buat. Kalau tak confident jangan buat. Okay, lepas tu pula dia gas kan, Y tu gas kan. So X campur Y, Y tu mesti 2 lah dia gas. Oksigen. And dapat apa? Dapat X2Y. Dapat X2Y. Nombor 1 faham kan kenapa X2Y kan? Siapa sini faham? Siapa ni tak faham? Okay. Kenapa dia X2Y? Because X dia kumpulan 1. Bila jadi ion dia plus lah. Y pula kan kumpulan 16. Dia kan 286.
berapa lagi elektron yang dia nak accept supaya dia dapat octet duplex. Dia kena add on 2 lagi elektron kan. Add on 2 lagi elektron, dia jadilah 2 negatif. So Y ni 2 negatif. Lepas tu anak panah dapatlah X 2Y. Itu caranya. Sesuai cikgu tahu dia ni ialah X 2Y. Sebab diorang kadang-kadang tanya cikgu, macam mana cikgu tahu Y ni chance dia 2 negatif. Kalau cikgu sebut sebab aku hafal memang tak jawab soalan, tak membantu lah korang. Yelah, cikgu dah ajar dekat 20 tahun, takkan tak hafal lagi kan. 26 tu ialah oksigen kan. 26 tu oksigen. Lepas tu kira. Yelah, kira ni dah okey dah tu. Yang ni dia kata, ni. Dan satu tindak balas yang lain, unsur karbon bertindak balas dengan unsur Y untuk sebatian Q yang wujud sebagai gas berbanding sebatian P yang wujud sebagai pepejal dan keadaan bilik. Nampak ayat dia. Explain, terangkan perbezaan keadaan jirin sebatian P dan Q pada keadaan bilik ini. Okey. Covalent dengan ionic sebenarnya soalan diminta. Jadi sebatian P, yang mana baik ni lah P kan? Ni lah P kan? P. Tu P P tau. Okey. Terangkan perbezaan keadaan jirin sebatian P pada keadaan bilik. Okey. Siapa covalent tadi? P lah covalent kan? P lah covalent. Covalent dengan ionic, siapa lagi tinggi rate of reaction dia? Siapa lagi tinggi dia punya melting point, boiling point dia? Ni kena tengok lah. Tengok pada nota kita. Mana tadi? Ni ni. Ya Allah, ni tak ni aku beria tunjuk. Dia tak keluar pun. Boy, sakit jiwa. Allahu Akbar. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampun dosa ya Allah. Banyak sangat benda yang ni kan malam ni. Ni dia. So, bila soalan tanya, kenapa ya? Sebab sebatian ion ada daya takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi. High rate of reaction. High melting point dengan boiling point. Katanya terangkan kenapa. Maka pergi poin nombor 2. Poin nombor 2, daya elektrostatik yang sangat kuat. Bila daya elektrostatik yang sangat kuat, maka dia need more heat energy. Please guys, tolong guna perkataan tenaga ya. Okay. More heat energy to overcome it, untuk mengatasinya. Sama juga bila kita takat lebur sebatian covalent, takat lebur takat didih dia rendah. Kenapa? Bagi tahulah sebab van der Waals sangat lemah. Jadi tak payah tenaga banyak pun, hanya sedikit tenaga haba sahaja diperlukan untuk mengatasinya. Overcome, bukan putus ya, tolong. Untuk mengatasinya. So melting point, boiling point, itulah sebab kenapa. Kita tengok kat sini. Okay. Bila dapat Q sama dengan pepejal, P sama dengan terbalik, Q gas, P pepejal. Q gas, P pepejal. Jadi bila Q gas, P pepejal, soalan dia ialah dia akan jadi kenapa dia gas dengan jet. Ini bahasa mudah, ini because takat lebur, takat didih. Cerita takat lebur, takat didih. And then cerita the reason. Dia high ke low? High ke low ke? Lepas tu reason. Itulah reason. Oh, reason dia because dia ni ada electricity tinggi, kuat. Yang ni van der Waals dia lemah. So yang ni tenaga haba dia kena banyak diperlukan. Ini tenaga haba sikit. So you go that way. Pusing kat situ. Satu lagi tips. Setiap kali jumpa perkataan takat lebur, takat didih, memang cerita pasal daya-daya dalam dia. Okay. Habis soalan C. Ada soalan lain tentang soalan C ni? Ni tak payah kira lah. This is ialah ikatan kimia. Soalan ikatan kimia. Saja sebelum kita pergi dekat nombor 6, cikgu nak tanya korang. Korang dah praktis dah untuk formula empirik dengan formula molekul? Untuk jawab soalan-soalan formula empirik dengan formula molekul?
Dah belum? Belum. Dah. Untuk empirical formula dengan molecular formula, itu antara yang confirm keluar lah. Biasa setiap tahun keluar. Untuk spacer akhir tahun. Saja nak tanya, siapa ingat lagi kenapa kita pakai cara nombor 1? Kenapa kita tak pakai cara nombor 2? Ingat kan ada punya jawapan dia kan? Macam ni. Kenapa pakai nombor 1? Tu jawapan dia. Okay, good. Magnesium sebab ini ayat dia. Because more reaktif daripada hidrogen terhadap oksigen. Otak paling baru ada benda ni. Otak lama sikit tak ada. Lepas tu yang ada 2 ni, dia mesti kurang reaktif terhadap oksigen. Ada dah jawapan dia dalam tu. Dia salah minta contoh. Okay, selain pada magnesium, apa contoh dia? Aluminium dengan zinc pun boleh buat cara yang pertama, crucible. Bila nombor 2 ada plumbum stannum ni kan. Salah minta copper dioxide, apa contoh selain copper dioxide? Boleh buat lead dioxide, PbO ataupun SN2O. Stannum 4 oxide, stannum 2 oxide. Boleh. Kalau akan minta contoh, confirm soalan minta contoh. Sekiranya keluar soalan ni lah. Ingat bila peratus kita kira macam jisim je tau. Kita tak ada buat apa-apa, ambil je. Kalau dia kata 89 je. Okay, ini ialah soalan tentang period 3. Ini tentang soalan tentang period 3. Okay. Bila period 3 ada sodium, potassium, sodium, aluminium, silikon, klorin dengan argon. Soalan minta based on 6.1. Based on 6.1 tu soalan dia. Mana apa-apa jawapan kita refer kat sini. Nak jawab, ini clue yang bantu kita. Based on diagram 6.1, state, kata state betul dia simbol State the element which exists is S monatomic. So jawapannya ialah AR. Argon. Susun semua unsur mengikut pertambahan saiz merentas skala 3. Means daripada kecil kepada besar. Bila kecil kepada besar, siapa paling kecil belah kanan, belah kiri? Yang paling kecil ialah yang duduk belah kanan. Yang mana? Ni. So kita tahu kiri is the largest and then they become smaller bila dia belah kanan. So the smallest is yang paling hujung belah kanan. The biggest yang duduk belah kiri. Ingat begitu. Dah cerita semalam lah. So dia kata pertambahan saiz. So start daripada argon. Koma pun tak apa, anak panah pun tak apa. Argon, klorin, silikon, aluminium, sodium. Itu ialah mengikut pertambahan saiz. Bila soalan tanya explain, ni soalan ni baik sangat ni. Cikgu minta explain, kalau minta explain apa yang kita nak cerita, ambil nota, semua orang dah ada nota ni. Tolonglah tengok kat bawah ni, tulislah yang bergaris itu. Itulah jawapan anda. Okay. Nombor proton meningkat tapi bilangan elektron yang sama, jadi daya tarikan nukleus pada elektron dalam petala pun bertambah. Dan tarikan kepada elektron dalam petala pun meningkat. Jadi saiz atom pun makin kecil, ataupun ada satu lagi tambah ni, electronegativity unsur pun bertambah. So you write the one that in the line. Yang cikgu buat underline dia tu. Yang bahasa Inggeris cikgu nak kena ingat, macam cikgu tak garis rasanya. Kalau cikgu tak garis, boleh tak korang gariskan sendiri apa nota BI tu? Mana kita soalan tadi? Astagfirullahaladzim. Period 3. Okay. Tu. Bahasa Inggeris ada but the number of shells stays the same. Stays the same. Melayunya sama, cuma dia tak jadi point. Dia tak jadi point satu hala. Okay, setakat ni faham soalan ni? Yang cikgu tambah explain tu.
Alright, kereaktifan tak ada benda Okay, thank you Jasmine. So, wolfram ni dia cakap dah. Kita dah sebut halida yang berwarna perang. Means kalau ferrum iron, mesti iron 3. Jadi jawapan ni ialah ferrum iron campur dengan klorin dapat FeCl3. Jadi FeCl3, sini 2, sini 3, situ 2. Lepas tu soalan minta kira. Yang ni pun tak payahlah ya. Satu benda cikgu nak tekankan. Banyak kali cikgu tekan dah. Kalau Fe ni bila kita nak tulis dia mesti Fe3+. So ini ialah Fe3+. That's why dia ialah yang berwarna brown. Brown bermaksud dia iron 3. Cikgu kenapa dia bagi brown? Tak macam tipu ke? Yang cikgu bagi kat korang ni ialah soalan trial. So sebagai soalan trial dia dah up sikit lah. So dia ingat, dia tahu dah, mesti budak benda ni tahu kalau warna perang mesti Fe3+. Dah tahu dah. Okay, kirim tak payah. Apa petua kita? Petua kita ialah bila sama geng dia tak larut, bila different geng baru dia larut. Kalau sama geng dia larut, kalau sama geng nothing happen sebenarnya, tak ada apa-apa yang berlaku. Kalau different geng baru dia ni. So macam ni, tengok. Dalam NaOH larut, kalau X ni dalam nitric acid pun larut. Mana dua-dua dia larut, means dia ada sifat. Kalau nitric acid ni maknanya dia ada sifat acidic. BM dia berasid. Dan sebab larut dalam hidrosida, maknanya kat sini dia bersifat alkali. Berasid lah, berasid dengan beralkali. Alkaline, bahasa Inggeris alkaline dengan acidic. And sebab kita belajar dia different properties dia boleh react. So bermakna oksida X is both acidic and both alkaline. Kedua-duanya dia ada sifat kedua-duanya. Dia ada sifat berasid dengan beralkali. So soalannya, apa nama dia? Nyatakan sifat oksida X. Sifat dia ialah dia amphoteric. Ya ke? Bukan. Unsur dulu. Unsur ialah mesti aluminium. Tu confirm lah. Ingat aluminium yang amphoteric. So apa sifat dia? Sifat dia berasid dan beralkali. Maksudnya sifat asid dan beralkali. Soalan akan tanya sebab kenapa? Sebab aluminium oksida bersifat atau mempunyai sifat, boleh, amphoteric. BI naif ampho dengan rin, amphoteric. So you need to know the cerita, the nama. Okay. Yang ni cerita pasal garam. Saya tak nak buat garam dah sebenarnya. Tapi katakanlah, boleh tak kita pergi tengok soalan-soalan, memang soalan-soalan chapter 8 sahaja, boleh tak? Kita nak tengok macam mana soalan-soalan tu keluar. Boleh Cikgu doa sangat esok boleh jawab dengan baik. Tengok soalan mesti cerita macam ni. What is alloy? Apa itu alloy? Alloy ni satu jam. Tiba-tiba cikgu esok dia keluar definition banyak. Kalau kau ingat lah. Kalau tak kau tinggal je lah. Tu je. Macam mana kan?
What is meaning by alloy? Alloy adalah campuran antara logam dengan benda-benda asing. Mengikut yang mana bahan utamanya ialah logam, yang mengikut yang mengikut nisbah yang tetap. Dalam nisbah yang tapi isi campuran, is a mixture. Next ialah tugu negara buat daripada alloy X, mana saxophone dibuat daripada alloy Z. Kedua-dua jenis alloy menggunakan logam kuprum sebagai unsur utama. So, kena pasti alloy Z. Alloy Z ialah gangsa, alloy Y ialah loyang. Ingat, bukan tembaga, loyang. Englishnya bronze and brass. Okay, brass knuckle tu, yang orang kalau tumbuk tu ada tu, brass knuckle dia ni. Kena pasti alloy Z. Alloy Z ialah alloy Z ialah apa tadi? Alloy Z. Kenapa tu Z? Dia tu Z ke? Oh betul, okay. Saxophone, okay. Sorry. Loyang. Ada kat bawah tu. Loyang apa? Nyatakan unsur lain terdapat dalam alloy Y. Alloy Y tadi is bronze. This is Y. This is Z. Okay. So satu unsur lain dalam alloy Y ialah tadi cikgu sains betul. Cikgu sains ialah Steinen. Tin. Yang Melayu yang belajar dalam BM tak payahlah tulis tin, tulislah Steinen. Apakah kelebihan tubuh negara dan saxophone dihasilkan daripada alloy bukan daripada logam tulinnya? What is the advantage? And sesuatu apa sebab alloy and not pure metal? Senang je. Lebih keras atau kuat, lebih tahan lasak, lebih tahan kakisan. Tapi perasan tak, ego semua letak perkataan lebih. Why? Because soalan semua kat sini, what are the advantage? Maka lebih dan lebih. Bahasa Inggeris harder, more durable, more collision resistant. Collision pula. Corrosion resistant. Okay. Boleh lah ni. Tengok soalan nombor negeri 9. Kita habis kat soalan nombor negeri 9 ya. Pada pukul berapa? 10.40. Tadi kan kita banyak sangat benda kan. Aduh, baik. Kita habis dalam 10.35, 10.30 lebih sikit sikit je. Cikgu tahu kau nak tidur dah esok biasa. Ke nak study? Kata nak study MAC pula tu kan. Oh, jangan tak tidur. Tidur kena tidur. Tapi kena lewat sikit lah. Tidur. Okay. Kena tidur. Kalau kau tak tidur, tidur pula bangun. Okay. It's okay. Yang penting tidur. You guys kena tidur. Ingat otak manusia ni dia tak masalah. Okay. Dia kulilinir karat, brass dengan duralumin. Based on jadual, based on table name metal R. Metal R ialah mana R? Mana R? Oh ni. Loyang R. Apa? Cikgu sains ke cikgu zinc? Cikgu zinc lah dah. Beritahu dah cikgu zinc. Zinc lah nama dia. Kita beritahu jawapan pula. Nyatakan satu kegunaan nil karat untuk buat alatan dapur. Bukan, cikgu tak tahu alatan dapur. Bahasa Inggeris ialah utensil, cooking utensil. Cooking utensil buat apa lah?
Peralatan memasak boleh. Pisau bedah boleh. Cadangkan ala manakah sesuai untuk buat pembuatan basikal lumba. Berikan alasan anda. Antara tiga-tiga ni mana sesuai buat lumba, basikal lumba? Duralumin. Ingat, body kapal terbang basikal lumba ialah duralumin. Terus tanya why? Why? Because duralumin is light. Ringan. Very light. Sangat ringan. But hard atau strong. Okay. Lepas tu ni dia bagi. Table 1.2 shows the result of an experiment to study the hardness of alloy and pure metal. Jadual 1.2 menunjukkan keputusan bagi satu eksperimen mengkaji kekerasan alloy dan logam tulen. Okay, dia ada yang ni X dengan Y 0.8, 0.5. Soalan cakap based on the diameter of the dent, which material is suitable to build a bridge? Explain your answer. Yang mana sesuai untuk buat bridge? Yang lekuk dia besar ke yang lekuk dia kecil? X ke Y? Sesuai buat jambatan. Jambatan jambatan ialah bahan Y. Because 0.5. Bila diameter dia kecil ni dia lagi keras. Diameter dia kecil dia lagi keras. Saja dari ini eksperimen yang mana? This is the eksperimen dalam otak kita. Yang ini. Ni atas kepala ni. Ini dia. Inilah dia jatuhkan pemberat jatuh. Pum jatuh. Ada lekuk. Kalau dia keras, lekuk dia tak dalam atau tak lebar. Kalau dia lembut memang ni lah. Maknanya kita ketuk dia lekuk. Ketuk lekuk. Itu tak sesuai buat jambatan. Sesuai tak buat benda lain? Sesuai. Tak sesuai buat jambatan je. Bangunan je. Macam tu. So based on the method of which material is suitable, jawapannya ialah material apa ni? Y. Kenapa? Sebab material Y is harder and stronger than X. Itu X. Bahan komposit. Bahan komposit banyak soalan. Okay. Dia tanya tentang bahan komposit pasal kaca. Kaca fotokromik, which is soalan ni lah tadi. Ceritanya cikgu nak, tak apalah dia tak nak cikgu bagi korang. Tapi kita dah lewat dah. Tak apalah. Cikgu tambah soalan. I give extra. Ingat, kaca yang boleh tukar gelap ke terang ialah fotokromik. Kaca fotokromik. Ini. Okay. Nak bagi dengar dia tau. Nak beritahu betul-betul. Yang mana yang menyebabkan dia tukar hitam? Ini penerangan dia. Nombor 1, argentum chlorida, silver chloride. Dengan silver chloride ialah bahan yang boleh menyerap cahaya. Bila dia absorb cahaya, dia break down. Tolong guna perkataan apa? Dia break down. Ataupun bahasa mudah dia ialah breakdown lebih bagus. Dia break down into atom Ag. Silver. Atom Ag tu yang menyebabkan cermin mata tu jadi gelap. Bila soalan minta, what happen? Dia cakap silver chloride, okay, break down into silver atom. Lepas tu bila cahaya matahari dah kurang, dia akan kuprum 1 klorida akan memangkinkan pencerahan semula kaca. Atau bahasa mudah, copper to chloride ni yang menyebabkan atom silver jadi AgCl semula. Dia patah balik from Ag jadi AgCl balik. Macam ni. So lepas tu jadi AgCl putih lah balik. Tak nak putih, cerah balik. Lepas tu gelap balik. Kena cari matahari, absorb sinar UV, breakdown. Faham dia punya proses tu macam tu.
Ini ialah contoh kaca fotokromik untuk soalan yang ni. Apa? Nyatakan satu bahan komposit yang boleh membantu ahli. Jawapan dia photochromic glass. Explain your answer. Okay. Explain your answer ialah sebab kaca photochromic can absorb UV light and change into Ag argentum atom. It can absorb light, UV light, and lepas tu dia change to another that makes it dark. Darker. Itu dah. Boleh? Ini cerita fotokromik. Banyak fotokromik bukan cermin mata manusia je. Cermin kereta, cermin tu semualah. Is fotokromik. Okay. Ada soalan? Setakat ini. Lepas kaca, ulang kaji kaca jap . Ada jumpa kaca. Bukan 2023. Kejap je. Ni. Bukan ni. Okay. Soalan tanya. Kita habiskan ni . Soalan tanya, dia kata, dia cakap, ini ialah satu rainbow skywalk terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Jambatan yang dibina daripada kaca. Itu tak ada apa pun sebenarnya. Soalan ni lah. Nyatakan komponen utama kaca. What state the main component of glass? Jawapan dia ialah silika boleh. Juga boleh terima silikon dioksida. Boleh mana-mana. Tak kisah. Soalan minta nyatakan dua sifat asas kaca. Paling mudah. Ambil dua ni. Nombor satu, inert. Inert BM dia apa? Lengai. Inert towards chemical. Lengai terhadap bahan kimia. Nombor satu. Nombor dua. Okay. Nombor dua, dia cerita pasal inert ni, inert. Nombor dua cerita pasal dia heat and electrical resistant. Tahan haba, tahan bahan, tahan arus elektrik. Ni dia. Penebat haba dan elektrik. Ya Allah, apa dah jauh sangat. Dia ialah heat and electrical. Apa PM dia? BI dia apa? Lawan kepada konduktor. Ya Allah, tiba-tiba bingung. Heat and electrical resistant lah kan? Insulator. Insulator. Ya Allah. Heat electrical insulator. Okay. Ni kaca. Kaca dadas makmal. Ingat, segala pemanasan apa saja panas, kaca dia mesti kaca apa? Mesti kaca borosilikate. Ingat benda ni. Ada je kadang-kadang bukan dadas makmal. Mangkuk, pinggan mangkuk yang kita guna untuk memasak, letak atas api, kita guna borosilikat. So kita ambil kaca borosilikat. Dan soalan mesti tanya, kalau dia nak tanya lah, dia akan tanya kenapa. Jawapan dia, korang mesti ambil ayat ni. In BM, perkali pengembangan yang rendah maka tidak mudah retak apabila suhu berudak secara mendadak. That is in BM. BI, siapa BI? Buka lah nota BI korang tengoklah sendiri. Okay. Buka lah.
Bahasa Inggeris dia low coefficient expansion. Low expansion coefficient. So does not crack under sudden temperature change. Itu je soalan bila soalan, itu jawapan kita bila soalan tanya, kenapa yang pakai borosilikat lagi bagus? Itu jawapan dia. Yang lain tu insya-Allah lah cikgu harap tak adalah keluar ni lah bahan matrix dengan ni. Cikgu risau bahan komposit yang korang ni. Okay, so sebelum kita habis, beberapa pesanan. Pesanan nombor 1. Jawab apa yang boleh esok. Jawab apa yang boleh. Jangan biar korang stuck dekat satu soalan tu lama-lama. 1. Nombor 2, kita takkan tahu semua. Ada benda kita tak ingat. So jalan je. Fokus pada apa yang kita ingat dahulu. And then baru cari. Nombor 3, calculator tolong bawa. Nombor 4, ingat that you guys sekarang berjawab kimia. Kimia ni ialah satu subjek yang mesti penuh dengan keyword. Atom kena tulis. Atom elemen kena tulis kalau betul cerita dia. Total. Apa saja soalan comparison, compare. Wajib. Okay. So cikgu rasa macam setakat hari ni saja. Cikgu doakan esok korang jawab untuk Selangor ni, jawab dapat elok-elok. Apa-apa roger-roger lah cikgu esok. Macam mana cerita dia. Okay, terima kasih semua. All the best. Apa-apa nak tanya, tanyalah. Tapi cikgu mungkin tak dapat jawab kot. Cikgu rasa mungkin cikgu dah tertidur malam ni. Cikgu baru gerak daripada Kuantan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.